Hai, perasaan saya sebagai pengetua di sekolah ini, saya berasa gembira lah. Sebab pihak pejabat pendidikan Daerah Sepang memberi kepercayaan kepada sekolah ini untuk mengelolakan kejohanan kriket di dekat Daerah Sepang. Okey, apakah anda semua yes! Interview nombor 2. Okey, anda semua dari sekolah mana? SMKBP. Okey, apakah perasaan anda semua selepas game sebentar tadi? Okey, korang semua dari sekolah mana? Okey, apakah perasaan anda semua selepas permainan sebentar tadi? Happy. Nak. Boleh memenangkan game ni. Semangat semua! Review nombor 4. Okey, anda semua dari sekolah mana? SMK Sungai Pelik. Okey, apakah perasaan anda semua selepas game sebentar tadi? Perasaan kecewa lah. Training banyak tapi kalah kecewa. Okey, yang lain? Rasa tinggal sikit je. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami bersama. Muhammad Farid. Okey, apakah perasaan anda memenangi kejohanan MSSD Cricket 2026 juga menjadi johan dan juga pemain terbaik? Saya gembira. Apakah perasaan anda memenangi kejohanan MSSD Cricket 2026 sebagai naib johan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syafiq Syami bin Sudirman, pemain dari Semestera, pemain dari SMK Sungai Rawang. Saya merasa sangat bangga atas kejayaan dan pencapaian dalam terhadap pasukan saya sendiri dan pasukan-pasukan lain. Kalah dan adat pertandingan, kalah dan menang adalah adat pertandingan. Semuanya atas takdir Tuhan dan kita patut menerima takdir tersebut dengan penuh ikhlas dan sabar saja. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.